Johor Darul Ta'zim berada dalam momentum terbaik untuk meneruskan penguasaan mutlak mereka apabila dijadualkan bertemu Melaka FC malam ini. Skuad Harimau Selatan itu turun dengan reputasi gah sebagai pasukan yang belum tewas dalam kempen Liga dengan rekod jaringan yang luar biasa. JDT dilihat sebagai pilihan utama untuk membenamkan cabaran tuan rumah. Berdasarkan prestasi semasa JDT berada di kelas tersendiri, kemenangan besar 7-1 ke atas Melaka pada tahun lalu menjadi bukti jurang kualiti antara kedua-dua pasukan. Selain itu, JDT juga mempunyai rekod bersih menentang Melaka FC dalam saingan Piala Malaysia awal tahun ini, termasuk kemenangan besar 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua Jurulatih Melaka sedar akan cabaran getih yang menanti, namun berharap faktor beraksi di hadapan penyokong sendiri dapat menyuntik semangat pemain untuk sekurang-kurangnya mencuri satu mata atau mengekang asakan bertali arus pelawan. Mampukah Melaka FC melakar kejutan terbesar musim ini? Atau adakah JDT akan terus mengaum dan membawa pulang 3 mata penuh untuk mengukuhkan kedudukan mereka di puncak Liga? Sama-sama kita nantikan.